barang-barang yang saya beli dekat Niso. Okay, hai, Assalamualaikum. So, welcome back to my YouTube channel. Macam yang korang baca dekat title, hari ni saya nak buat barang apa yang saya beli daripada Shopee. Barang apa yang saya beli daripada Niso. By the way, ini barang dia. Paper bag dia besar tau korang. Korang boleh pakai untuk kegunaan masa akan datang. Okay, saya akan tunjukkan barang dia satu persatu ya. So, barang yang pertama yang saya beli. Tada! Saya beli hanger. Hanger dekat Niso kan dia banyak jenis. Dia banyak ketebalan dia banyak kuantiti dia. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 6, ada yang dapat 10, ada yang dapat 8. Saya punya ni, yang saya ambil ni, ada 10 dan harga dia sama juga RM2.60. Ya, tak tebal sangat dan dia tak nipis. So, berbaloi lah kalau korang beli. Saya beli 2 tau korang. Beli banyak kan? Masih tak cukup. Ada umpama macam pin perempuan. Beli 10, hilang semua. Cukup tak cukup? Itu kemudian cerita. Okey, barang yang kedua yang saya beli, sama juga hanger. Dia hanger kecil. Yang ini hanger tudung tau. Dalam dia pun ada 10 dan harga dia pun RM2.60. Belakang tu, itu hanger yang saya dah belilah. Yang saya dah guna tudung. Tapi saya tak lipat lagi tudung-tudung yang saya dah basuh. Ini saya beli 1, 2, 3, 4, 5. So ini barang yang kedua saya beli hanger tudung. Saya beli 5, so maksudnya ada 50 hanger tudung. Barang yang ketiga, dia nak sangat buka kan. Barang yang ketiga yang saya beli adalah apa? Kereta kuning warna ni noh. Kereta kuning, yang ini taksi. Jadi korang kalau pergi Niso kan, nak beli mainan kereta anak-anak, korang beli yang jenis macam ni. Dia jenis berat dan berkualiti. Okey, saya buka. Sebab budak tu dah tak sabar. Tada! Kalau nak lagi berkualiti, korang ambil yang dia punya kad ni biru. Kalau yang kuning dia macam ringan sikit. Kalau yang biru tu dia berat. Gitu. Nah, so barang yang keempat saya beli stokin panjang. Yang ni warna hitam. Material dia simple. Okay, just nice. RM2.60. Barang yang keempat saya beli stokin. Yang ini dia pendek, dia paras betis. Okay, dia paras betis. Warna coklat, dia punya material dia pun sama simple. Barang yang keenam saya beli stokin warna coklat, yang ini panjang. Tapi yang ni material dia lain sikit tau korang. Boleh nampak tak? Dia ada jalur-jalur macam tu. Okay, next. Barang yang ketujuh yang saya beli. Okay, plastik sampah ni, satu roll ada 45 dan dalam plastik ni ada 3 roll. Ini pun harga dia RM2.60. Ya Allah, gatal ni hidung aku. Okay. Okay. Come. Yang no. Kemas mainan boleh? Okay, go. Barang yang ke-8 yang saya beli adalah sepir rambut. Sepir rambut ni dapat 2 tau. Harga dia RM2.60. Saya beli yang kecil je. Barang yang ke-9 yang saya beli, cekak rambut. Dia bukan jenis tajam-tajam tau. So bila pakai, bila pakai dia tak adalah mencucuk dekat kepala kita. Dia just bawa rambut kita tu ke belakang. Sikat dia ni ke belakang. Barang yang ke-10, jelly. Ada banyak juga jenis jelly, tapi saya ambil yang ni sebab ada tanda halal. Saya tak berani nak ambil yang lain yang tak ada tanda halal. Orang kena check tau dekat makanan-makanan dekat Niso. Yang ada tanda halal dan ada yang tak ada tanda halal. So korang kena check. Saya beli 2. Yang ni yang ke-10 dan yang ini yang ke-11. Ini perisa anggur. Yang ni perisa mango. Dalam dia jenis paket-paket tau. Nampak? Dalam dia jenis paket satu-satu. So sesuai lah kalau anak kita nak makan kan. Sangat-sangat sesuai kalau anak kita nak makan sebab dia bukan dalam kuantiti yang banyak ataupun dia bukan dalam kuantiti yang besar. Dia just nice lah untuk budak-budak. Barang yang ke-12. Barang yang ke-13.
So yang ini blind box. Saya tak boleh nak buka sekarang sebab saya kesuntukan masa. Yang ini kan? Yang ini boleh sangkut dekat beg. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1 misteri 7. Dia macam Crybaby tapi dia bukan Crybaby. Dan yang ini pun sama, dia macam Crybaby tapi dia bukan Crybaby. Yang ini dia dalam dia punya rupa dia dalam bentuk buah-buahan. Dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misteri. Yang ini saya kalau boleh pilih lah kan. Saya nak buah pear. Saya nak buah avocado. Ni lah avocado yang depan sekali. Saya nak buah mangosteen. Dan saya nak buah apple. Okay, itu saja barang yang saya beli dekat Ninso. Kita jumpa dalam next video. Bye-bye.